Korang tengok ni, modal saham yang Daus letak sekitar RM8,900 lebih dan sekarang nilai dia dah jadi RM9,380. So dengan itu, total untung bersih adalah sekitar RM482 dan dah naiklah 5.39%. Jadi guys, ini adalah real account Daus di dalam app MyASNB, RIA especially. So rahsia dia adalah di mana Daus memilih profil very agresif di mana robo tak meletaklah duit Daus di dalam satu tempat saja. Korang boleh tengok dekat sini, 53% daripada portfolio kita melabuh ke dalam pasaran global dan selebihnya ke dalam pasaran Malaysia dan juga sukuk lah. So keyword adalah diversify. Diversify itu sangat-sangat penting, especially untuk long term dan ketika market sedang huru-hara ni lah, untuk menenangkan sedikit hati kita. Jadi kalau korang nak mula melabur macam ni, Daud nak bagi free RM10 reward kepada korang, di mana first kali korang perlu download app MyASNB and then korang daftar macam biasa. Tapi ingat, di bahagian awal itu korang tak perlu masukkan apa-apa sebarang referral code. Nanti once korang dah settle register at MyASNB ni, dah buat KYC semua, nanti korang pergi cari bahagian RIA and then di situlah baru korang kena daftar, kena jawab soalan dan korang kena masukkan kod QCYVTW ini dapatkan RM10 reward, yang di mana korang kena deposit dulu lah RM100 ke dalam mana-mana fund yang korang pilih lah dalam RIA nanti. And then reward tersebut akan masuk dalam masa 30 hari bekerja. Jadi guys, dan ingatkan ini adalah sharing Daus saja dan bukanlah financial advice. So kalau untuk korang yang dah decide untuk melabur dalam MyASNB ni, make sure korang tahulah apa yang korang labur dan bersiap sedialah untuk menghadapi roller coaster market nanti. Jadi guys, please like video ni, komen berapa korang dah untung melabur dalam RIA dan juga follow Daus untuk dapatkan banyak lagi update-update yang menarik macam ni dan macam-macam sebenarnya Daus share. Jadi guys, follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.